warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Empunya diri Nurul Izzah Fakir binti Syahril dari Dewan Terengganu. Pada hari ini, saya ingin berkongsi dengan rakan-rakan berkaitan dengan tempat bersejarah di kampung saya iaitu Demel Nibong. Demel Nibong ini terkenal dalam sejarah sebagai hub penting industri peleburan biji besi sekitar tahun 1930-an. Okey kawan-kawan, sekarang kita berada di terowong Bukit Tebuk yang berada di Kampung Nibong. Tujuan bukit ini ditebuk adalah untuk memendekkan perjalanan kereta api yang membawa biji besi dari Bukit Besi ke Pangkalan Nibong. Sebelum bukit ini ditebuk, aktiviti mengangkut biji besi dengan kereta api dari Bukit Besi hanya berakhir di Sungai Dungun di Pangkalan Cik Lidah sahaja, sebelum dimasukkan ke dalam tongkang untuk dipungah pula ke dalam kapal, seterusnya dieksport ke luar negara. Saya ingin memperkenalkan satu lagi hasil peninggalan penambangan biji besi di daerah Dungun, iaitu tiang apal yang terletak di Kampung Suruji. Tiang ini dahulunya digunakan sebagai jambatan untuk membawa biji besi ke tongkang di tengah laut luar pantai Dungun sebelum dibawa ke kapal besar yang menunggu jauh di tengah laut sebelum diekspor. Penemuan dan pelambungan biji besi telah berlaku pada tahun 1930 oleh Nippon Mining Company dan diekspor ke Jepun pada tahun 1931 hinggalah pendudukan Inggeris di Terengganu. Saya berasa amat bertuah dan bangga kerana dibesarkan di sebuah tempat yang penuh dengan tinggalan dan khazanah yang bersejarah. Sekian sahaja daripada saya. #Malaysia di mata saya.